Apa jadi kalau 4 haiwan ni sondol kau dengan kekuatan penuh? Part 2. Siapa yang sekadar buat kau rebah dan siapa akan terus hantar kau ke alam lain? Level 1, domba gunung. Seekor bighorn sheep 100 kilogram ambil ancang-ancang atas batu. Dia tunduk kepala dan boom! Encik korok kita terdorong ke belakang. Impak tertumpu pada sternum. Tulang rusuk boleh retak halus. Diafragma kejang. Nafas hilang beberapa saat. Sakit? Ya, maut. Jarang. Tapi kau baru kalah lawan haiwan yang hobi dia berlaga kepala. Level 2, babi hutan jantan. Sekarang buat 130 kilogram pecut rendah ke arah abdomen. Dia hentam bawah pusat graviti kau. Kau terus terangkat dan jatuh keras. Otot perut boleh koyak. Kalau taring terkena paha dalam, arteri utama boleh rosak dalam minit. Ini dah masuk zon kecemasan. Level 3, lembu matador. Dengan berat sehingga 700 kilogram. Dan larian boleh mencecah 40 kilometer sejam. Ribuan joule tenaga hentaman. Tanduk tajam dia fokus tekanan pada satu titik kecil di dada atau perut. Jika terkena tandukannya, ribcage boleh kolaps. Paru-paru boleh tertusuk. Encik korok mungkin tercampak beberapa meter sebelum jatuh macam nangka busuk. Sekarang peluang hidup sangat tipis tanpa rawatan segera. Level 4, kerbau Afrika, final boss. Dengan 900 kilogram otot tulen, kerbau Afrika lebih agresif dari bull biasa. Dia bukan sekadar sondol, dia langgar, pijak dan ulang. Impak awal saja cukup untuk pecahkan sternum dan rosakkan organ dalaman. Kalau kau tercampak ke tanah, risiko dipijak dengan berat hampir 1 tan sangat pasti. Dalam banyak kes sebenar, fatal hampir serta-merta. Jadi, haiwan mana yang boleh sondol kau sampai kau jadi OKU atau fatal? Domba cuma ajak kau jangan berdiri depan benda bertanduk. Babi buat kau panik. Bull buat kau menyesal. Tapi Cape Buffalo, itu bukan haiwan. Itu final exam kehidupan. Ini hanyalah simulasi untuk tujuan pembelajaran. Korang jangan cari pasal dengan mana-mana kambing untuk uji teori. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa tekan button subscribe, follow dan share.